Halo semua, saya tahu ramai orang ada duit tapi tak tahu nak buat apa. Letak bawah tilam, simpan dalam tabung. Jangan, saya ada cara yang lebih bagus untuk korang. Pertama, jangan simpan duit je. Korang tahu tak, duit yang simpan je akan jadi semakin murah. Inflation. Macam korang makan roti canai. Tahun lepas RM2, tahun ni RM3. Duit korang pun sama. Semakin lama simpan, semakin murah dia. Jadi, kena invest. Tapi jangan takut, ada cara yang senang je. Kedua, jangan nak main hero dengan saham individual. Saya rasa Tesla akan naik. Atau saya rasa Apple akan jatuh. Bro, professional trader pun sering kalah. Jangan nak jadi superhero pula. Lebih senang kalau korang invest dalam index fund. Macam SP500. Satu kali invest dah dapat 500 syarikat. Senang, murah dan tak perlu stres. Ketiga, sebelum invest, kena siap dulu 3 benda penting ni. 1. Bayar hutang kad kredit. Jangan nak invest sambil hutang berbunga. Itu macam masak nasi sambil rumah kebakaran. Benda kedua, simpan duit emergency. 3-6 bulan gaji. Sebab kalau tiba-tiba kena rawat gigi atau kereta rosak, korang tak perlu tarik duit dari investment. Benda ketiga, invest duit yang korang tak perlu dalam 3 tahun. Jangan invest duit untuk beli rumah tahun depan. Yang paling penting, mula sekarang. Jangan tunggu sampai korang ada RM10,000 atau RM100,000. Mula sekarang. RM100 pun boleh. Sebab compound interest tu magical. Duit korang akan tumbuh, dan tumbuh. Jadi, semakin awal mula, semakin besar duit korang akan jadi. Itu saja. Dengan ringkasnya, jangan simpan je, invest. Jangan main hero, ambil index fund. Siap dulu bayar hutang. Ada emergency fund. Dan mula sekarang, jangan tunggu.